Program Jiwa Murni PSSTLDM Politeknik Bagan Datuk KD Sri Manjung, pembersihan Masjid Teluk Raja Bayang Pulau Pangkor, Perak. Seramai 37 anggota PSSTLDM Politeknik Bagan Datuk KD Sri Manjung telah menyertai program Jiwa Murni, gabungan pembersihan Masjid Teluk Raja Bayang Pulau Pangkor. Penglibatan adalah seperti berikut. 1. PSSTLDM Politeknik Bagan Datuk KD Sri Manjung. 2. Kolej Komuniti Bandar Darul Aman, Jitra, Kedah. 3. Kolej Komuniti Sabak Bernam, Perak. 4. Puspanita Kementerian Pengajian Tinggi, Cawangan Perak. 5. Penduduk setempat Pekan Pangkor, Perak. Program ini memfokuskan pembersihan kawasan kubur, membaiki dan menyelenggara penghawa dingin masjid, membaiki pagar masjid, dan membersihkan kawasan persekitaran luar dan dalam pekarangan masjid. Program Jiwa Murni oleh PSSTLDM Politeknik Bagan Datuk, PBD, KD Sri Manjung adalah inisiatif kemasyarakatan yang membawa banyak kebaikan, antaranya mendekatkan PSSTLDM dengan rakyat, mengukuhkan hubungan antara PSSTLDM dan masyarakat, mewujudkan rasa percaya dan hormat rakyat terhadap ATM, membantu komuniti luar bandar dan pedalaman, meringankan beban rakyat yang kurang berkemampuan, meningkatkan imej dan reputasi PSSTLDM, menunjukkan bahawa PSSTLDM bukan hanya berperanan dalam pertahanan, tetapi juga prihatin terhadap kebajikan rakyat. Latihan kemahiran dan amal kebajikan. Anggota PSSTLDM dapat mempraktikan kemahiran teknikal, menanam nilai sukarelawan dan semangat patriotik, sokongan kepada agensi kerajaan lain, membantu dalam usaha pembangunan luar bandar. Program ini mencerminkan bahawa PSSTLDM bukan sekadar kuasa pertahanan, tetapi juga rakan pembangunan negara. Jika bahan ini bermanfaat kepada anda, subscribe, likes dan share.